Agaknya apa yang membuatkan awak insist untuk hadir walaupun isteri baru deliver kan? Salah satu dia sebab saya nak kembali dalam industri nyanyian. Saya pun anak dah 2 orang, jadi saya kena usaha lebih lah nak cari nafkah. Sebelum ni awak kerja ke ataupun? Saya akan buat live, saya berniaga, masuk dekat food festival. Carilah mana yang boleh datangkan duit. Setakat ni macam mana? Your survival tu agaknya? Tipulah, saya rasa semua orang struggle. Tapi saya percaya kalau kita nak berjaya tu kita mesti lalui jalan-jalan berliku-liku dan berlubang-lubang itu. Bila dapat top 100 dan isteri you minta juga dia pergi kan walaupun dia tengah baru habis salin kan. So agaknya mungkin bawa awak kata apa semangat isteri tu untuk hari ni. Saya memang niat macam tu. Saya bawa semangat dia. Kalau wife saya kena potong perut, dia boleh hadap benda tu, takkan saya kat audition ni saya tak boleh bagi all out semangat kan. So saya bawa semangat dia orang lah. Apa untuk mungkin mara ke seterusnya? Mestilah semua nak kan masukkan dalam program ni, dan kalau boleh, kalau saya dapat masuk program ni, saya akan buat the best dan tunjukkan Faris Fauzi yang baru. Setakat ni awak rasa macam mana awak punya perjalanan seni awak sendiri? So far ada ups and downs, tapi saya pun tak salahkan sesiapa, saya salahkan diri saya sebab masa saya mula-mula menang reality program tu saya agak tak fokus dan saya rasa selesa. Tapi bila selepas saya dalam fasa kejatuhan tu, banyak benda saya belajar. Oh, punya aku silap kat sini, aku tak bersyukur yang ni. Apa yang membuat awak mau naik balik? Sebabkan keluarga, semua yang selama ni percaya dengan saya, support saya, bagi motivation untuk saya. Tapi yang paling first priority saya adalah anak dan isteri saya. Saya nak dia orang dapat life yang lebih baik. Yalah, faham. And selesa kan. Saya tak nak dia orang susah. Mungkin bagi setengah-setengah penyanyi dia akan rasa macam segan dan juga rasa malu kan bila terpaksa join balik pertandingan walaupun awak dah bergelar juara. Untuk kita berjaya ni kita kena buang semua perasaan malu tu. Biarkan apa orang nak kata, sebab diorang bukan ada kat tempat kita kan, bukan diorang yang bagi kita makan.